Bila ayah dia masuk Islam, secara automatik ayah tidak boleh mewarisi harta ayah dia, Tok Ki. So bila tak mewarisi, dah mu anak ni mu nak dapat celah mana? Kan? Tak boleh lah susu galau tu. Walaupun mu bukan Islam, sebab dia kata Tok Ki dia bukan Islam, dia pun bukan Islam, patut dia mewarisi. Tak boleh. Adik-beradik dia semua tak dapat. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal muslimun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia serta izinnya dapat lagi kita bersua untuk sama-sama meneruskan pengajian dalam bab faraid. Alhamdulillah, sebelum ni kita dah kupas sedikit berkenaan dengan kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid. Dan kita berhenti pada perkara yang ketiga, iaitu kunci kepada ilmu yang lain. Alhamdulillah, dan insya-Allah malam ini kita akan teruskan perbincangan kita dalam bab awal faraid ini, dalam bab pengenalan lah. Sebelum kita pergi kepada hukum, sebelum kita pergi kepada case study, sebelum kita pergi kepada pengiraan yang sebenar. Kita belajar teori dulu. Dalam bab yang ketiga nanti baru kita akan belajar berapa orang ni waris ni dapat, macam mana waris ni, apa hukumnya anak yang dalam kandungan, macam-macam nanti kita akan bincangkan. InsyaAllah malam ini kita sambung pada perkara yang keempat, sumber pemilikan harta secara adil. Selain daripada bekerja dan berniaga, perwarisan juga merupakan salah satu sumber pemilikan harta yang sah dan adil. Dalam pembahagian harta pusaka, tiada sesiapa pun yang terlebih adil dalam menentukan kadar bahagian harta pusaka kepada ahli waris melainkan Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu, yakni Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjinya dengan benar dan adil. Tiada sesiapa yang dapat mengubah sesuatu pun daripada kalimah-kalimahnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 115. Yang kelima, manusia makhluk yang lemah. Kita sebagai hambanya yang lemah, tidak mampu dan tidak layak untuk menentukan ahli waris yang berhak dan tidak berhak terhadap harta pusaka. Kita juga tidak berupaya untuk menentukan berapa bahagian bagi mereka yang berhak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 11, ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat 11. Dalam konteks ayat ini kita pun tak tahu, boleh ke tidak kita nak bagi lebih ke ayah, boleh ke tidak kita nak bagi lebih ke mak. Kita pun tak tahu betul ke tidak mak sayang kita, ke mak sayang adik kita, sayang abang kita, kakak kita. Jadi apa yang terbaik sebenarnya
kita kena ikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mencegah daripada persengketaan. Terdapat banyak masalah pembahagian harta pusaka yang berpunca daripada perselisihan di antara ahli waris. Punca utama perselisihan ini berlaku adalah disebabkan oleh mereka tidak mengetahui dan memahami ilmu faraid. Ramai tak di kalangan kita, bila bincang bab faraid, ada adik-beradik kata kita bagi sama rata lah. Adik-beradik ada 7 orang, 4 orang lelaki, 2 orang perempuan, 3 orang perempuan, 4 lelaki, 3 perempuan. Tiba-tiba ada yang cadangkan nak bagi sama rata 7. Contohlah, adalah kita dapat 100,000 nak bagi 7 beradik ni. Nak bagi 100,000 seorang, 10,000 seorang, 700,000 kan, 100,000 seorang, dia kata sama rata lah, bagilah adil kan, bukan orang lain, adik-beradik. Jangan. Bila ada seorang kata tak boleh, aku sebagai anak lelaki, aku nak hak aku nak kira 2 bahagian aku. Maknanya kalau anak lelaki 4 orang, 8 kat situ, 8 campur 3, 11. 700,000 bahagi 11. Yang lelaki dapat 2 bahagian. Oh, yang perempuan kata, oi, tamaklah mu ni. Apa masalah kita bagi sama rata? Mu ni tamak. Dia bukan tamak, dia nak hukum. Kita salah anggap bila adik-beradik waris kata nak ikut faraid, mula kita kata mu tamak sebab mu nak 2 bahagian. Memanglah aku anak perempuan, tapi aku jaga mak sampai mak mati. Mak mati atas riba aku. Aku tukar pampers, aku buat itu, aku buat ini. Gamak mu nak sama, mu nak lebih. Mu ni tamak, dia kata. Sakit kepala dia sekali. Bukan tamak. Orang lelaki, adik-beradik lelaki tadi, dia tak tamak. Dia nak hak dia saja. Yang tamak ni, kita lebih patut letak kepada orang yang tak berhak. Tok ki saudara lah, tok saudara lah, adik-beradik tiri. Dia kata dia berhak juga. Yang itu tamak. Mu ni tamak. Sebab apa mu tamak? Mu tak ada kena-mengena dengan tanah, dengan harta ni. Sebab mu anak tiri arwah. Tak mana mu tak mu berhaknya. Itu baru betul tamak. Kalau adik-beradik waris yang nakkan faraid, itu tidak tamak, itu dia nak hak dia. Cuma apa yang berlaku, kalaulah kita ni nak bagi sama rata, boleh, tak ada masalah. Tapi wajib tahu bahagian masing-masing dulu. 100,000 bahagi 11 dapat berapa? Tak sampai 100,000 seorang. Bagilah 100,000 bagi 11 kan, tak sampai. Jadi adik-beradik lelaki dia akan dapat double. Contohlah kita buat simple calculation. Kita kata seorang akan dapat 90,000. Adik-beradik lelaki akan dapat 180,000. Adik perempuan yang 3 orang tadi tu, dia dapat seorang 90,000. Jadi nak buat macam mana? Takharuslah. Adik-beradik lelaki setuju. Okey, walaupun aku ni dapat 180,000, tapi ialah aku reda yang jaga ayah, yang jaga mak sampailah mak meninggal. Adik yang perempuan ni kulu kile, sebab kebetulan yang perempuan duduk keliling rumah mak, duduk atas tanah pusaka. Jadi mudah pergi mari. Kita ni yang lelaki 4 orang ni semua merantau. Ada yang duduk kampung isteri, ada yang berpindah randah, kerja askar, kan, kerja kerajaan. Jadi tak apalah, aku reda bahagian aku yang 180,000 ini kita masukkan balik, bagi sama rata. Tak ada masalah. Tapi dia kena tahu hak dulu. Janganlah tiba-tiba kita kata, oh kita nak bagi sama rata dulu. Jangan, tak boleh. Ada pendapat, ada juga orang yang mengajar, dia kata, kalau sama rata tu pun faraid. Tidak, belum. Faraid berkenaan dengan hukum. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut hak tu dulu, bagi dulu.
Kenal pasti siapa waris dulu. Tolaklah waris-waris yang tak sepatutnya, yang tak ada berhak, apa semua tolak dulu. Okey, kenal pasti berapa orang waris yang masih hidup. Okey, berapa harta yang ada, cari semua harta, buat carian dulu. Dah tahu jumlah harta, cari hutang dulu, bayar hutang. Oh, ini kadang-kadang kita terlupa selesaikan hutang, bagi dulu pusaka. Oh, sebab bagi pusaka, bagi sama rata. Sebab tadi dah setuju. Walaupun dah tahu hak faraid masing-masing, semua setuju nak bagi sama rata. Okey. Tiba-tiba bila timbul hutang, nak bayar hutang, ada yang kata, oh ikut faraid lah. Hak lelaki bayar 2 bahagian, hak perempuan bayar sebahagian. Acik tak? Tak boleh lah. Dah kalau harta tadi dibahagikan sama rata, maka hutang juga sama rata. Apa hal pula hutang nak kira ikut jumlah nisbah faraid? Itu yang silapnya kita. Kadang-kadang itu sebab bila kita berlakulah pengurusan harta ini, kena cari orang yang pakar. Jangan main tanya-tanya, minta dia uruskan, duduk semeja, kita buat suluh. Setengah orang dia salah anggap. Bila adik perempuan yang panggil ustaz ni, yang panggil lawyer ni untuk jadi orang tengah, dia kata, oh ini mesti dah kena kau tim dah ni, ustaz ni mesti akan ikut adik ni sebab adik ni bayar. Tak, sabar dulu. Kadang-kadang bila orang nak bawa bincang, itu yang masalah dia. Kadang-kadang saya pun ada juga beberapa keadaan, kita kata kita nak jumpa semua waris, tetapkan hari, saya datang. Pak Garik, Pak Isa, kita akan datang. Kat mana-mana, insyaAllah kita akan datang. Tiba-tiba, oh minta maaf lah Pak Zang, adik lelaki tak mahu mari. Pujuk puas pujuk lah, dia kata tak mahu mari. Dah, macam mana? Kita datang tu free ke? Tapi biasanya free lah, tak ulur pun. Tak cia gitu kan. Kita nak ambil masa. Nak selesaikan. Ini pengurusan harta pusaka, kena ada bajet juga. Ini aku tak mau cara bab urusan harta arwah mak, arwah ayah, aku tak nak cara. Aku tahu kena hak aku. Tokmu. Marah ni. Bab urusan pusaka ini, bawa harta pusaka si matilah. Bukan siapa yang uruskan, bukan abang kebetulan abang long yang uruskan, abang long kena tanggung kos. Kebetulan adik yang uruskan sebab adik pencen cikgu, adik keluarkan kos. Tidak. Adik boleh keluarkan kos, tapi nanti tolak pada jumlah harta pusaka. Dah apa masalahnya? Kalaulah kita kata ustaz ni berat kepada orang yang panggil, adik dia, lawyer ni berat pada itu, mu sama bayar kan? Tapi masalahnya, bila kita panggil untuk bincang, tak nak mari, tak nak datang, bagi 1001 alasan. Kata pancik lah, rosak lah, tak boleh, tak balik kerja lagi lah. Bila kita dah putuskan nak buat itu, nak buat ini, mulalah dia bunyi, aku khabar dah. Ni jenis nak harta ni. Tak nak tunggu langsung, sabarlah dulu. Jangan. Kita ni menguruskan harta pusaka si mati. Kita memudahkan arwah. Sebab tu pada kami, bila kita datang kat rumah ke, kat tempat pertemuan tu, kita bukan mewakili orang yang panggil kita. Abang long ke, ayah cik ke, abang ngah ke, tidak. Kami datang mewakili arwah si mati. Sebab kami ada tanggungjawab untuk uruskan harta si mati. Supaya dia selesa, supaya dia senang. Supaya anak-anak waris-waris ni tahu tak bala. Ini tidak. Bila semua dah putuskan untuk buat sesuatu, dia tak terlibat, dia kata ni tamak. Buat keputusan tanpa tunggu orang. Aku waris. Tapi masalahnya, bila kita panggil tak mahu datang. Kan? Dah panggil, tak nak datang. Dah selesai cakap belakang. Itu memang selalu masalah. Sebab tu kadang-kadang kita ni memang berkeras jugalah. Apa masalah tak nak? Kita tanya juga ni. Kita nak menguruskan harta si mati.
Bukan nak nguruskan hartamu tu, nak bagi ke muda. Itu kemudian kalau arwah ni jenis orang berhutang, tak dapat langsung pun kat waris. Mu nak ngaku waris lah, nak itulah, nak inilah, sabarlah. Kita bawa bincang. Sebab apa-apa pun kena musyawarah, kena bincang, jangan cakap-cakap belakang. Ini tidak, kadang-kadang dia cari kat ustaz YouTube lah, kan, ustaz Google lah, tanya ChatGPT sekarang bagi lah, cuba tanya, dia bagi. Dia tak tahu macam mana kaedah nak menghalang, macam mana orang ni tak berhak. Beza tuan-tuan, adik-beradik seibu dengan adik-beradik seibu sebapa. Dia punya pengiraan suku beza. Kita kena bagi adik-beradik seibu dulu, baru adik-beradik seibu sebapa. Dia suku, dia tak termasuk dalam geng tu. Dia ada kaedah pengiraan dia. Jangan main pukul rata. Sebab itu ilmu faraid ini memang perlu dikuasai. Sebab dia ada kaedah-kaedah dia. Macam mana turutan dia, anak saudara, bila mana anak saudara ni dapat, bila mana anak saudara ni tak dapat, bila toki dia, moyang dia dapat, dalam keadaan mana. Kita akan kira, kita akan buat. Tiba-tiba dah buat, kira-kira ada pula muncul waris baru, berlaku pula kematian, sudah, kan? Okey. Akibatnya mereka akan menentukan pembahagian harta pusaka di kalangan mereka mengikut akal dan nafsu mereka. Contohnya, abang sulung akan mendakwa bahagiannya lebih sebab aku anak sulung, manakala anak perempuan pula menyatakan dia mesti dapat lebih kerana dialah yang menjaga arwah semasa arwah sakit sehinggalah arwah meninggal dunia. Keadaan seperti ini boleh menyebabkan perselisihan di kalangan ahli waris apabila ada sebahagian ahli waris yang tidak bersetuju dengan cara pembahagian harta tersebut. Dalam masyarakat kita banyak berlaku kekeliruan dan salah anggap, salah representasi. Kat mana? Biasanya berlaku pada anak pertama. Betul ke tidak ini anak dia? Ni ramai ni. Kita tersalah pandang. Kadang-kadang anak pertama itu anak angkat yang dibinkan kepada dia. Sebab zaman dulu tak ada orang perhati sangat bab ni. Dia ambil anak angkat, dia letak nama dia. Senang dia kata. Nasab tak boleh. Nama dalam IC betul. Bin Muhammad Amin, contoh. Tapi kalau tengok susu galur yang sebenar, dia bukan anak kandung. Ini kita bukan nak tuduh anak luar nikah ke apa ke. Bab hukum faraid kan kita dah bincang dulu. Faraid ini dia bersangkut paut dengan hukum nasab, hukum nikah. Kalau anak itu lahir kurang daripada 4 bulan qamari, dia anak ke tidak? Tak boleh dinasabkan kepada ayah. Dia anak mak, tapi tak boleh nasab pada ayah. So dalam undang-undang kita, kita binkan pada nama ayah lah. Sebab anak ayah. Kan? Sebab mak dah kahwin dengan ayah. Tapi dalam hukum, adakah anak lelaki, anak sulung tadi tu, dia jatuh pada anak kandung? Isu yang kedua pula, kalaulah yang sulung tadi tu perempuan dan tak ada orang pun yang tegur masa arwah ayah dia ni mewalikan anak perempuan ni kahwin, sedangkan dia bukan anak dia, anak angkat, anak saudara yang jadi anak angkat dia, kan? Dari sudut aurat, dari sudut mahram tu tak ada masalah sebab anak saudara dia, kan? Tapi macam mana? Atau anak susu, boleh tak? Cucu tu bukan, dia jadi syubhah, kan? Jadi cucu tu dikira nasab dia ke tidak? So benda ni banyak nak kena buat, banyak nak kena semak. Sebab tu jangan memandai-mandai lah, tiba-tiba kata okey aku pandai bab ni, aku tahu buat, lepas tu tak cakap. Kalaulah dia tahu yang dia ni bukan anak kandung, kena isytihar awal. Awak tak berhak terhadap harta itu. Kalau awak ambil, awak orang tamak, baru kita boleh kata dia tamak.
Tapi kalau memang betul semua orang tahu, tak pernah ada isu ni timbul bahawa semua anak-anak dia ni adalah anak kandung si mati, tak ada masalah. Tapi itulah, itu yang kadang-kadang kita nak kena buat siasatan betul-betul. Kadang-kadang pengalaman kita ada juga, bila sama-sama kita ni, dia ngaku belaka lah, okey ni apa semua ni yang settle pun okey. Sampai kat pusaka kecil, kadang-kadang pegawai yang mengendalikan pusaka kecil, cara dia siasat tu lain macam tu. Dia tanya, lalang ngaku, oh ya, saya sebenarnya nak angkat. Dah. Kita dah buat dah tadi ni. Kira-kira berapa setiap orang ni dapat. Sebab nanti di pusaka kecil kita nak permudahkan lah. Maksudnya dari sudut tanah kan. Kita dah kira adik-beradik berapa orang tadi, nilai dapat berapa ibu seorang. So ada tanah. Tanah tu nak letak macam mana? Takkan nak letak semua nama. Kita nak duit. Jadi kita letak satu nama untuk mudahkan dia berurusan. Dia nak jual beli kat gigi, dia jual lah. Mudah. Kalau tak 7 nama, 7 orang nak kena sign 14A tau. Sekarang pula, bermula tahun ni, kita dapat notis daripada most of the states. Kebanyakan negeri sekarang ni, dia dah hantar pekeliling. Mereka, pejabat tanah mereka hanya boleh buat penyaksian untuk tanah di negeri itu sahaja. Contoh, tanah di Terengganu, kita nak balik payah, tak ada cuti. Nak balik, betul lah, kebetulan kita okey lagi, Ahad kerja kan, orang boleh datang berurusan. Tapi masing-masing kata payahlah, jam lah, nak hantar anak asrama lah, apa semua. Tak embuh mari Ahad. Boleh tak nak pergi pejabat daerah Gombak, jabat tanah dan daerah Gombak, nak buat tanda tangan 14A? Dia tak layan sekarang. Tengok tanah di mana? Di Gombak, okey, pergi, Gombak akan sign. Tanah di mana? Sabak berenam, boleh. Tanah di mana? Gua Musang, sorry. Tanah kat mana? Kuala Berang, tak boleh. Sama juga. Di Terengganu pun, kalaulah kita nak buat penyaksian untuk tanah di Melaka, tak boleh. So, nak buat macam mana? 14 orang, bayangkan kalau 14 orang tu daripada Sabah, Sarawak. Saya pernah ada kes juga. Dia dah duduk Sabah dah. Dia kata boleh tak dia nak pergi ke Sabah untuk apa ni, dapatkan penyaksian. Saya kata tak boleh. Sabah resident. Dia tak pakai pejabat daerah. Sarawak residency. Tak boleh, susah nak guna. Dia kata dia cuba. Okeylah, cuba hantar sini, submit. Pegawai sini kata tak boleh. Dia kena turun balik Terengganu, sign. Cuba bayangkan tuan-tuan, tanah kecil je, tapi dia punya renyah tu, Masya Allah. Tiket kapal terbang, siapa nak bayar? Kalau orang tu kerja gaji hari, siapa nak bayar? Jadi biasanya kita akan buat masa suluh. Majlis suluh tadi tu kita bincang elok-elok. Okey, tanah ni ada beberapa keping ni. Okey, kita nak buat macam mana ni? Kita cadangkan tanah A, kita serah pada orang ni sebagai pentadbir. Bukan serah semua, serah sebagai pentadbir. Suruh dia jual, nanti dia bagi. Kalau dia nak beli keseluruhan, boleh, bagi duit. Supaya yang lain, waris-waris lain ni tak susah. Dan orang yang nak ambil tanggungjawab sebagai pentadbir, dia kena amanah lah. Orang dah serah, adik-beradik dah serah tanah tu pada dia, bukan serah secara total. Ini serah untuk pentadbiran sahaja. Bila dah serah secara pentadbiran, tak khabar pula ke anak bini. Mati dia, anak bini kata ini tanah aku. Kan nama ayah, nama Pok Long ni. Apa pula kena mengena ayah ngah, dia kata. Bala. Sebab itu biasa kita akan siapkan dokumen, kita bagi tahu siap-siap supaya waris tahu. Matinya Abang Long, Ayah Long tadi ni, anak-anak Ayah Long tak bolehlah tuntut sebagai harta pusaka dia. Itu harta pusaka mak dengan pok saudara dia. Selesaikan, mu tak ada hak di situ. Yang ada sebahagian saja, bahagian arwah ayah je. Tanah 3 ekar yang betul-betul ayahmu punya, berapa ekar je, tak sampai 1 ekar.
Mungkin seekar lebih. Itu je yang mu nak pulun 3 ekar sekali tu buat apa? Balah pula pak saudara dengan anak saudara. Banyak cerita ni kan. Baik, yang seterusnya sumber hukum faraid. Terdapat 3 sumber utama dalam menetapkan hukum faraid, iaitu yang pertama Al-Quran. Ayat-ayat yang menerangkan tentang harta pusaka dalam Al-Quran terdapat 2 kategori. Pertama ialah ayat yang menerangkan secara umum, dan yang kedua ialah ayat yang menjelaskan secara terperinci. Ada 2 kaedah, ada 2 contoh atau jenis ayat Al-Quran, nas Al-Quran. Satu secara umum, disebut secara umum. Satu lagi spesifik. Anak lelaki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, ayah dapat berapa, ada. Okey. Yang pertama secara umum, Allah Ta'ala menerangkan tentang hak pewarisan. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-7, yang maksudnya bagi golongan lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan bagi golongan perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umum. Dia hanya sebut memang ada hak. Orang lelaki ada hak, orang perempuan ada hak. Umum kan? Sebab diturunkan ayat ini adalah kerana kisah kematian seorang daripada kaum Ansar yang bernama Aus bin Thabit. Dia meninggalkan isteri, 2 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki yang masih kecil. Maka datang 2 orang sepupu Aus bernama Khalid dan Arfajah, mengambil kesemua harta pusaka Aus. Kemudian isteri Aus pergi bertemu Rasulullah SAW dan menceritakan kepada baginda tentang perkara tersebut. Lalu baginda bersabda, saya tidak tahu apa yang perlu saya kata. Hadis ini diriwayat oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Masa ayat ini diturunkan, perintah ataupun perincian berkenaan dengan pusaka belum lagi diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata dia tak tahulah. Sebelum itu secara umum. Okey. Kategori kedua, manakala dalam kategori ini Allah Ta'ala menjelaskan secara terperinci satu persatu ahli waris yang berhak beserta bahagian bagi setiap orang daripada mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 11. Maksudnya Allah Ta'ala mensyariatkan, yakni mewajibkan bagi kamu tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Ni kalau orang kata pusaka tu tak wajib, stalat dahi dia. Sebab dalam ayat ini Allah sebut, Allah syariatkan, wajibkan tentang pembahagian harta pusaka. Okey, iaitu bahagian seorang lelaki sama dengan bahagian 2 orang perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih daripada 2, maka bagi mereka 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Jika dia, anak perempuan itu seorang saja, anak tunggal, maka dia memperolehi setengah daripada harta yang ditinggalkan. Dan untuk 2 orang ibu bapa, masing-masing 1/6 daripada harta yang ditinggalkan. Jika dia, yakni yang meninggal itu mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal dunia mempunyai beberapa saudara lebih daripada seorang adik-beradik, maka ibunya mendapat 1/6. Pembahagian-pembahagian tersebut di atas telah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan atau setelah dibayar hutangnya tentang orang tua kamu dan anak-anak kamu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Ini ayat surah An-Nisa ayat 11 yang memperincikan berapa bahagian lelaki, berapa bahagian perempuan, mak bapak ada hak tak. Macam mana kalau yang mati itu tak ada anak, mak bapak dapat berapa. Semua dicerita dah. Ini secara spesifik. Ayat ini diturunkan adalah kerana kisah Sa'ad bin Ar-Rabi' yang
yang akan dinyatakan dalam sumber hukum yang kedua nanti, iaitu hadis yang ke-8. Seterusnya dalam surah yang sama, ayat yang ke-12, dan bagi kamu, yakni suami-suami, 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Suami kalau isteri meninggal tak ada anak, separuh dapat ketuk laki. Jadi kalau nak kahwin janda kaya tak ada anak, separuh dapat kamu. Okey, jika mereka, yakni isteri-isteri kamu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan mereka. Suku je. Mak meninggal ada anak, kita dapat suku je harta dia. Maka kamu dapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan mereka setelah dipenuhi wasiat yang telah mereka buat atau setelah membayar hutang mereka. Dan para isteri memperolehi 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Beza pula, kalau isteri kahwin dengan kita tak ada anak, kita ni tak ada anak, isteri dapat suku je. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperolehi 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau telah dibayar hutangnya. Jika seseorang mati, baik lelaki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki seibu atau seorang perempuan seibu, maka bagi masing-masing 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersama-sama, yakni berkongsi dalam bahagian yang 1/3 itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikian ketentuan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Kan saya sebut tadi, harta adik-beradik seibu, saudara lelaki seibu, pengiraan dia berbeza, dia dapat dulu. Dari sudut hierarki kita akan tengok, adik-beradik saudara lelaki seibu, dia tak sama dengan seibu sebapa. Dia ada pengiraan dia. Waktu kadang-kadang ada orang kata, tak dapat, tak mana pula tak dapat. Memanglah dia tak dapat portion adik-beradik, sebab dia adik-beradik seibu. Kita ni ada 3 beradik, 2 seibu sebapa, 1 seibu. Mak masa nikah dengan ayah, mak dah ada anak, iaitu kita. So kita dengan adik-beradik yang lain tu seibu. So kita syukur dah. Hak orang adik-beradik seibu sebapa, dia tak boleh campur dengan kita. Tu kaedah dia. Nanti kita perincikan. Nampak macam confused dah tu. Baik, yang seterusnya surah An-Nisa ayat 176. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, iaitu jika seseorang meninggal dunia dan jika tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan seibu sebapa atau sebapa, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang lelaki seibu sebapa atau sebapa mewarisi keseluruhan harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu berjumlah 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka, yakni ahli waris itu, terdiri daripada saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak bahagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini padamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 176. Ni orang cerita pula, orang tanya pula, dia mana dapat? Sebab dia seibu atau dia sebapa? Yang tak dapat itu tiri. Adik-beradik tiri memang tak ada kena-mengena dengan kita. Ayah kita dah ada anak, mak kita dah ada anak. Kita dengan ayah kita kahwin dengan seorang janda ada anak.
Anak tu dengan ayah kita apa? Anak tiri. Kita dengan dia adik-beradik ke? Adik-beradik tiri ya? Tak juga. Nak kata apa? Dapat tak? Mana dapat? Tapi dia kata, oh dapat kan aku kan anak mak dia. Memanglah mu anak mak dia, tapi bukan benih daripada ayah. Kalau mu benih daripada ayah, tak apalah ayah meninggal, mu dapatlah. Mu ayah bin lain. Nak dapat macam mana kan? Oh, dia macam-macam lah di pulut. Boleh, dia kata boleh. Itu memang tak tahu nak kata lah. Kan? Dan orang-orang macam ni yang mengganggu kita ni. Tak pasal-pasal. Mu tak ada hak, tak payah nak sibuk lah. Tapi dia cari jugalah. Nanti kita jumpa kes-kes macam tu. Okey, sebab penurunan ayat ini adalah riwayat Imam An-Nasa'i daripada Saidina Jabir. Dia berkata, ketika aku sedang sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bertemu denganku. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, aku ingin berwasiat memberikan 1/3 daripada hartaku kepada adik-adik perempuanku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baik. Aku berkata lagi, aku ingin berikan setengahnya. Baginda membalas balik, baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan tidak lama kemudian baginda masuk semula lagi ke rumah Jabir seraya bersabda, aku merasakan kamu tidak akan mati kerana penyakitmu ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan ayat yang menjelaskan pembahagian warisan bagi adik-adik perempuan, iaitu sebanyak 2/3. Tadi Jabir kata dia nak bagi 1/3 je ke adik-beradik. Nabi kata okey, boleh. Lepas tu dia kata aku nak bagi separuh lah. Nabi kata boleh. Lepas tu Nabi kan bagi gurau tau. Ini gurauan Nabi. Nabi keluar dapat wahyu. Nabi kata kau ni tak sakit, tak akan matilah kerana sakit ni. Sebab Nabi kata kalau kau mati, adik-beradik perempuan ni dapat 2/3. Agak-agak dia mati ke tak mati? Tak mati lah. Makin besar harta adik-beradik perempuan dia akan dapat kan. Jadi dia tak akan mati. Itu comelnya akhlak Nabi. Kita rasa macam ya tak kan. Tapi itulah kaedah Nabi, gurauan dia. Okay. Yang kedua, hadis berikut adalah di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hukum faraid. Hadis yang pertama daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya, yakni ahli fardu. Adapun bakinya maka waris lelaki yang paling dekat nasabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Kita kalaulah ayah kita ni tiba-tiba murtad, automatik kita tak akan mewarisi harta. Ataupun bila ayah itu revert, masuk Islam, kita ni bukan Islam pun tak boleh. Dia maknanya kalau sesiapa, maknanya bila Muslim dengan non-Muslim ni tidak mewarisi. Saya ada satu kes hari tu. Ada seorang madam Cina ni. Dia datang kat saya, dia minta, boleh tak saya nak tahu hak saya, sebab tanah ni, tanah besar tu depan Masjid Ladang. Ada satu tempat tu yang sekarang ni ada kedai aquarium, kedai apa ni, ternakan tu. Prime land situ. Depan Masjid Ladang tu, kat roundabout tu. Betul. Bernilai tu. Itu milik seorang tauhid Cina. Okay, tauhid Cina ni dia ada 4 orang adik-beradik. Anak. Tauhid Cina ni dia ada 4 orang anak. Salah seorang anak dia ni masuk Islam. Bila masuk Islam, ayah pula mati. Bila ayah mati, yang masuk Islam ni dapat tak? Tak dapat. Tapi anak dia ni kebetulan anak arwah yang masuk Islam ni masih bukan Islam. Dia tanya saya, boleh tak dia nak batalkan
perintah mahkamah pentadbir, probate yang diberikan kepada pakcik dia. Sebab dia kata, saya sebagai cucu, saya dapat. So, saya kata pada dia, susah. Sebab satu, kematian tu dah lama. Okay. Kemudian, bila ayah dia masuk Islam, secara automatik, ayah tidak boleh mewarisi harta ayah dia, Tok Ki. So bila tak mewarisi, dah mu anak ni mu nak dapat celah mana? Kan? Tak boleh lah susu galau tu. Walaupun mu bukan Islam, sebab dia kata Tok Ki dia bukan Islam, dia pun bukan Islam, patut dia mewarisi. Tak boleh. Adik-beradik dia semua tak dapat. So saya kata, nak cabar tak boleh. Sebab keputusan ini telah disahkan oleh Mahkamah Syariah. Kita nak kena bawa pula, nak cuba cabar di Mahkamah Syariah hukum ini, boleh tak? Kata bukan kerja. Saya tak berani nak bawa. Jadi isu lain lagi. 3R. Kan? So saya kata, tak boleh lah. Tapi kalau puan nak juga, dan bincanglah dengan sepupu, sebab pakcik-pakcik pun tak ada lah. Pangkat ayah-ayah dia, dah dia pun 60 lebih dah. So saya kata kalau nak juga, mintalah ihsan daripada sepupu. Untuk kita batalkan, satu memang tak akan berlaku lah. Dan kalau kita nak buat, kes ini bukan setakat di Terengganu. Tak boleh selesai di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu. Kita akan sampai ke Court of Appeal. Sampai ke Mahkamah Persekutuan. You sanggup tak nak habiskan kos? Dia fikir-fikir balik, tak apalah kalau macam tu. Cuma nak katanya, memang sebagai seorang Islam, kita tidak boleh mewarisi harta pusaka bapa kita, mak kita yang belum Islam. Sahabat-sahabat kita yang baru peluk Islam, sebab itu kan zakat kan ada portion kepada mu'alaf. Sebab apa? Sebab nak menambat hati mereka lah. Sebab bila dia masuk Islam, maka mereka melepaskan banyak benda. Dari sudut material lah. Dari sudut fitrah diri, dia kosong macam baby, tak ada dosa dia. Dia mati terus masuk Islam. Hari ni saya dapat satu berita, seorang mu'alaf Perkim, geng-geng ni lah. Saya pun terlibat dengan Perkim daerah Marang, dan seorang sahabat baru meninggal. Kan? Kanser rasanya. Kanser ovary. Baru petang tadi meninggal sekali dengan molong kan. So, yelah, bila kita tengok, tak ada orang lain masuk Islam, dia masuk Islam. So, apa yang buat? Itu yang bantuan zakat melalui Perkim ke apa ke, bagilah bantuan pada mereka. Sebab bila mereka masuk Islam, kalaulah ayah dia tu kaya raya, dia tak berhak satu sen pun. Dia tak boleh nak tuntut hak. Sama juga kalau kita seorang bapa, tiba-tiba na'udzubillah ada waris kita yang murtad, dia juga tak berhak untuk dapat harta pusaka kita. Berdasarkan hadis ini. Okey, hadis yang ketiga daripada Abdullah bin Buraidah daripada ayahnya radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada nenek 1/6 apabila si mati tidak mempunyai ibu. Riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Nenek dengan ibu dia sama je portion, 1/6. Nenek dapat bila? Bila mak kita tak ada. Nenek panjang umur, tok panjang umur, mak meninggal dah. Tapi oleh kerana tok ada lagi, bila kita meninggal, 1/6 portion mak pergi ke siapa? Pergi ke tok. So bila tok meninggal, siapa yang berhak? Pak saudara kita. Sebab pak saudara anak kepada tok. Sebab tu bila berlaku kematian, kena cepat-cepat uruskan. Jangan sampai ada kematian berlapis. Kalau tak, itulah. Pak saudara pula jumpa waris kita, anak bini kita, aku berhak ni, aku nak. Betul mu berhak, tapi mu berhak pada 1/6 sahaja. Yang portion tok. Itu pun kena bagi dengan orang lain, bukan mu seorang. Tapi oleh kerana dia ni kata dia bijak, dia nak semua. Rumah ni aku kira semua ni aku punya, mu keluar. Oi, boleh balah. Kira dulu. Ada masalah dia. Tapi itu banyak yang berlaku.
Hadis yang keempat daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, apabila bayi yang baru dilahirkan menangis, yakni mempunyai tanda bernyawa, maka dia berhak terhadap pusaka. Masuk labor room, tiba-tiba dengar uek, dah ada portion dia. Dengar je dia hidup. Bila dia hidup, ada portion dia. Jangan tiba-tiba nanti kita tolak dia. Anak ada 4 orang, termasuk yang tu 5. Kita kata 5 orang, 4 orang je. Si mati ada 4 orang. Tak, si mati ada 5 anak. Dah masa bila? Tu. Tapi dia dapat ke tak? Tak dapat lah. Sebab dia meninggal dulu daripada ayah dia. Tak boleh lah. Kan? Tapi kalau ayah dia hidup, so kalau mak dia, harta mak. Mak meninggal dulu. Lahir-lahir, mak tak larat. Habis tenaga, mak meninggal. Dengar baby, oek. Adik-beradik ada 5 orang termasuk baby. Dapat tak? Dapat. Walaupun dia meninggal selepas itu. 5 minit, kita dengar dia nangis, oek, senyap tu. Punya meninggal lah. So, kira 5 waris. 1 tu sebab dia dah meninggal, siapa pula berhak? Kira macam tu. Jangan main, dia tak ada ni, masa meninggal tu tak ada dah. Jangan gitu, sabar. Kita nak uruskan harta pusaka ni, silap hari bulan makan harta haram. Waktu kita pesan ni elok, jangan tamak. Tahu dulu siapa waris. Kenal pasti, ada dok lagi. Ayah kata dulu dia nikah. Ada dah nikah lu anak seorang. Cari. Usaha dulu. Kalau dia tak nak bagi kerjasama, tak apa. Kita bagi kepada amanah raya. Biar. Bahagian dia, letak pada amanah raya. Dia nak kayak gini, dia minta kat amanah raya. Kita selesai dulu. Tak apa. Boleh buat. Ini orang duk kata, tak boleh Pak Zam. Kita tahu tapi dia tak ambuh. Tak ambuh sign, tak bagi kerjasama. IC tak ambuh. Tak apa. Biar je. Kita tahu yang kita ada seorang lagi, letakkan amanah raya sebagai pemegang amanah dia. Biar dia berurusan dengan amanah raya. Kita boleh selesaikan harta kita. Nak tunggu sampai semua bagi kerjasama? Tidak lah. Memang tak akan dapat, tuan-tuan. Tapi kita ada cara dia, ada kaedah dia. Okey, sikit lagi saya nak habiskan sampai hadis-hadis ni dulu. Okey. Hilang nama, sama. Kita kena kenal pasti dulu. Cari dulu. Tapi kita tahu kan ada seorang kan. So bila kita tahu dia, kan, contoh lelaki ke perempuan, kan, kita masukkan dia sebagai tanpa nama. So kita tahu dia, cuma portion dia kita letak amanah raya. Contohlah kalau kita buat urusan pembagi pusaka tu, bila kita nak masukkan mainland tu, kan, kita akan sebut, lepas tu seorang kita waris yang tidak dapat dikesan. So kita buang dia tak buang. Kalau lah dalam tu kita letak 10 waris, maknanya ada 10. Jangan kita letak 9. Sebab apa tak 9? Sebab kita tak dapat dia. Tak boleh. Letak juga 10. So nanti pejabat pusaka kata, ni macam mana ni? Kami tak pasti, kami tak dapat. Cuma kami tahu dia ada dan kami nak letakkan ini sebagai hak pusaka, amanah raya. Tuan, selesaikan. Kita buatlah. Kita bagilah kayak gini. Kalau dia ni anak lelaki, kita tahulah portion dia. Janganlah orang makan. Bagi ke amanah raya. Ya. Dia suruh cari, maknanya kita dah buatlah satu menggunakan akhbar, kan. Kalau lah kita kadang-kadang kita dengar kata meninggal dah adik kita ni, abang kita ni, kan. So kita buat apa? Buatlah pengisytiharan anggapan kematian. Memang kena ambil lawyer untuk bawa kes untuk buat pengisytiharan kematian lah. 7 tahun selepas kita tak tahu cerita tu, barulah kita boleh kata minta mahkamah isytiharkan dia dah meninggal dunia. Kena buat lah. Kita kena ikut undang-undang. Kita tak boleh, kan saya kata tadi 10 waris kita tolak dia sebab tak dapat kesan. Tak boleh. Yang 10 ni, yang kita tak dapat ni, kalau kita kata kita nak kata dia mati, maka buat permohonan ke mahkamah tinggi untuk buat pengisytiharan atau anggapan kematian.
So boleh lah, tak apalah. Dah anggap mati, maknanya dia tak berhak lah. Ada 9 orang. Tapi tiba-tiba dia timbul, masa tu kira balik lah. Siapa yang dah makan duit apa semua tu, bagilah portion. Sebab tu saya kata, untuk isu-isu ini kita tengok, kalau betul lah kita tahu ada ura-ura kata dah meninggal, kan, ada tu dia balik ke Surabaya ikut bini dia, meninggal dah kot kat sana, tak ada cerita dah, waris dia pun tak pernah mari, kita cuba kontak pun tak. Okay, so sekarang ni buat anggapan kematian. Habislah duit juga, kan, kena buat lah. Sebab kalau tak, kita dikira sebagai menyorok waris, menipu waris, simpan waris, tak boleh. So kita buat anggapan kematian dah. Okay, kita ada 9 waris. Okay, selesaikan lah. Sebab dia datang balik, dia buat tuntutan semula lah. Kita segala usaha kita dah buat. Tiba-tiba awak tak nak bagi kerjasama, tak nak tahu apa-apa, kan, kita dah buat macam-macam, awak tak nak, kita tak ada pilihan, anggap awak dah mati je. So ada kaedah dia. Okay, hadis kelima daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada lagi seorang pembunuh itu sesuatu daripada harta pusaka. Orang yang membunuh ayah dia tak dapat pusaka. Kan kita tengok yang kes-kes anak duk main pi kuda, tiba-tiba bunuh. Duk dalam jaga, dia kata, aku ada hak pada harta pusaka ayah aku, mak aku dulu. Ada tanah, ada rumah, ada kereta. Kira aku keluar, aku nak. Tak boleh, mu bunuh. Sabit kesalahan, mu bunuh. Nak harta benda lagi. 302 hukumannya gantung sampai mati. Dapat pengampunan penjara 30 tahun. Mu nak lagi tanah tu, harta tu. Tak boleh lah. Sebab dalam hukum kata, bila mu yang bunuh bapa, mu bunuh ayah, secara nampak jelas kan, mu sembelih mak ayah mu. Itu memang tak boleh apa kita kata tak boleh kira lah. Memang tak berhak lah. Tapi ada setengah-setengah tu pula dia tengok kecuaian. Ayah accident. Sebab apa accident? Sebab dia tukar brake pad, dia tak pasang balik. So bila brake kosong, meninggal. Iaitu dia ada isu lah. Dia ada perbincangan ulama, dia ada isu undang-undang juga nak kena tengok. Tapi kalau berdasarkan hadis ini, tidak akan mewarisi harta si mati oleh pembunuh si mati. Itu jelas. Okey, hadis ke-6 daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang lelaki telah datang kepada Nabi SAW, maka dia berkata, cucu aku telah meninggal dunia, adakah aku mendapat harta pusakanya? Maka baginda SAW menjawab, bahawa kamu mendapat 1/6. Tok Ki kata cucu meninggal, aku dapat apa? Nabi kata 1/6. Maka tak kala dia berpaling, Nabi memanggilnya. Maka baginda bersabda, bagimu 1/6 yang lain. Maka tak kala dia berpaling, Nabi memanggilnya lagi. Maka sabda baginda bahawa 1/6 yang lain itu lebih atas yang ditakdirkan, yakni difardukan. Yang ketujuh daripada Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahawa dia ditanya tentang hak pusaka untuk seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan daripada anak lelaki, dan seorang saudara perempuan. Maka dia menjawab, bagi anak perempuan setengah dan bagi saudara perempuan setengah. Abi Musa berkata, bertanyalah kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nescaya jawapan dia sama dengan jawapanku. Maka ditanya pula Ibnu Mas'ud tentang masalah tersebut beserta jawapan Abi Musa selama ini. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, jika jawapannya begitu, sesungguhnya aku dalam keadaan sesat, yakni salah, dan aku tidak tergolong daripada orang-orang yang diberi petunjuk. Maka keputusanku terhadap masalah ini adalah seperti mana yang telah diputuskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu bagi anak perempuan setengah, bagi cucu perempuan daripada anak lelaki 1/6 sebagai pelengkap kepada 2/3, dan baginya untuk saudara perempuan. Kemudian dimaklumkan kepada Abi Musa tentang keputusan Ibnu Mas'ud. Lalu dia berkata, jangan kamu bertanya kepada aku selagi ada sahabat ini, yakni Ibnu Mas'ud, di kalangan kamu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kan kita sebut hari itu, Nabi iktiraf siapa sahabat Nabi yang pakar dalam ilmu faraid? Ibnu Mas'ud. So apa keputusan Ibnu Mas'ud, itulah yang mengikat.
So Ibnu Mas'ud ni orang yang paling bijak sekali lah, kunci untuk ilmu faraid. Okay, hadis ke-8 daripada Saidina Jabir bahawa isteri Sa'ad bin Abi Rabi' telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, dua orang anak perempuan ini adalah anak Sa'ad bin Ar-Rabi'. Bapa mereka telah mati syahid ketika bersamamu semasa peperangan Uhud. Kemudian bapa saudara kedua anak ini telah mengambil harta pusaka mereka tanpa meninggalkan apa-apa harta untuk mereka, sedangkan mereka tidak dapat berkahwin melainkan mereka memerlukan harta." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Allah akan menentukan hukum pada perkara itu." Maka turunlah ayat pewarisan, ayat yang ke-11 surah An-Nisa. Kemudian Rasulullah SAW mengutuskan kepada bapa saudara mereka dengan sabda Nabi SAW, "Berikanlah kepada kedua anak Sa'ad sebanyak 2/3, ibu mereka 1/8 dan bakinya 5/24 milik kamu." Kisah ini merupakan sebab turunnya ayat ke-11 surah An-Nisa. Dan yang terakhir, pandangan sahabat selain Quran, Sunnah, hadis. Yang ketiga adalah pandangan sahabat. Sesetengah masalah pembahagian harta pusaka tidak diterangkan secara menyelesaikannya di dalam Al-Quran dan hadis. Di antara masalah tersebut ialah masalah Al-Umariyatain, masalah Al-Aqdariyah, masalah Al-Mushtarakah, dan masalah datuk bersama saudara. Ketiga, keempat isu ini dia tidak ada secara spesifik, dia tidak ada nas secara spesifik. Ini pandangan ulama, pandangan Ibnu Mas'ud. Oleh itu para sahabat yang mahir tentang ilmu faraid mengeluarkan ijtihad mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah ini. Penjelasan lebih lanjut boleh dirujuk mengikut tajuk bagi masalah-masalah tersebut di dalam kitab karangan ini. Sebab itu kalau kita tengok isu tak ada waris, lebihan harta tu gimana? Pergi Baitul Mal ke? Tengok pada mazhab amalan kita. Kalau mazhab Syafi'i, kita kata last sekali pergi ke Baitul Mal. Tapi ada mazhab lain dia kata tak, kena cari juga waris. Itu yang kadang-kadang dapat kepada anak saudara jauh, anak saudara perempuan, seibu sebapa. Kalau yang mati ini belah ibu, seibu pula. Tak semena-mena kan? Sebab nak bagi habis, Baitul Mal tak nak ambil. Itu ada pandangan. Nanti sampai kepada tajuk itu, insya-Allah kita akan sambung. Insya-Allah untuk pertemuan seterusnya kita akan ya. Kita balik ke Baitul Mal dia. Ke kata loh dia Baitul Mal. Aku tari tak ada dah. Tak ada boleh tutup boleh apa. Tak ada dah. Once kita dah bagi Baitul Mal tu, maknanya memang itu biasanya dia bukannya hak yang contoh tadi kita kata anak lelaki. Bila anak lelaki dia ada portion dia. Cuma dia tak bolehlah diberi pada Baitul Mal. Sebab Baitul Mal ni dia kira yang last sekali. Asabah ambil dah kedah. Habis dah. Adalah coek sekali 1/720 contoh. Kan? So bila begitu kena bagi Baitul Mal. Dia bukan hak yang hilang tadi. Yang hilang tadi tu dah ada dalam tu. Cuma kita tak nak pegang. Tak nak menyusahkan kita letak amanah raya. Supaya kayak gini kalau dia minta, pergi tuntut ke amanah raya. Amanah raya sediakan borang, dokumen apa semua, ambil. Kita tak kacau dah sebab itu bukan harta kita. Ini yang lebih, betul-betul lebih. Waris 10 dah bagi, apa semua dah bagi, tiba-tiba ada juga lebih RM3,000 contoh. Jadi RM3,000 tu kita serahkan kepada Baitul Mal. Dah tak boleh tarik balik dah. Baitul Mal dah buat benda lain lah. Ikut pandai dia lah. Tak ada. Itu dia hanya ambil yang tadi tu. Yang kan 10 tadi contohlah. Semua orang dapat 70,000. Kita dah dapat dah 70,000 seorang. Dia ni tak dapat. Dia tak dapat duit, tapi duit tu ada. Duit tu ke mana? Duit tu kita hantar kepada amanah raya. KG dia minta, jangan minta kat kita. Minta kat amanah raya lah. Aku dah bagi dah kat amanah raya. Mu minta kat sana. Ini yang lebih yang 3,000 tu. 3,000 bukan hak dia. Bukan hak kita. Hak siapa? Hak Baitul Mal. Tak usah cari lah.
bagi, serah kepada Baitul Mal. Wallahu a'lam. InsyaAllah untuk pertemuan kita seterusnya nanti kita akan bincang rukun-rukun pusaka. Jadi sekadar itu dulu yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu dari kelemahan diri saya sendiri. Aku li qauli hadza bi astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.